Nak tugi dah. Faham tak? Oh gitu lah. Orang ngaji agama suka kau tengok dah kena dak pergi. Dah ada ilmu dah, ada keimanan, ada sedikit takwa. Oh gitu lah. Kalau minat memang minat. Tak soal lawak gong kau panjang janggut kau kalau. Tapi lah pasal ada ilmu. Malu ke tok guru, malu ke kita, ada ngaji juga. Tu lah nak keimanan tu. Al imanu uryang wa libasuhu taqwa. Iman tu asal telanjang tapi pakaian dia takwa. Takwa datang daripada ilmu pengajian. Nak pergi Melaka baru ni Tok Imam, Tok Bilal, Ustaz lagi. Tapi malu lah. Dah orang ngaji dah. Selamat kita. Hak tak malu dia tengok. Buang terus ni. Duduk atas. Naik atas tu pula bukan buang saja. Buang tu senang dah paramah. Senang balik. Senang parang. Masa buat gini tak apa masa buat gini. Tak? Macam gitu. Faham? Balik mata ayah haji. Betul spek ni. Nak tengok. Bukan dekat ni ulu dungau. Ulu pueh. Atas ada kenyai turun. Nak tengok benda haram. Aku nak tengok juga orang main lepak katau. Dia nak ambil dinasti lepak katau. Nak gua ni. Lepas senang, lepas tu naik atas gerai ni pula kan ada gerai. Bila kolam tu ada gerai. Ada gerai kan nombor 1 nombor 2 nak naik. Bukan pakai duduk berenang. Selalu dia naik atas tu dulu, atas macam gerai dia dulu. Duduk gini dulu, tungging. Dia pun akak pistuk, tungging tu lah. Tungging tu nak terbang. Duduk gini. Kan dia pegang tu kan. Masa pegang tu duduk kipung itu ke tungging tak orang? Tungging tak? Dari belakang kamera apa semua. Anak orang Islam. Mak pak, bapak ayam, ibu ayam belaka. Bapak pasek belaka. Membenarkan anak membuka pakaian di khalayak ramai, tak berhak menjadi wali. Faham? Itu masalah. Masih muata anak mu berlatih mu kenalah anak dah. Sekaki sebelah kaki mu lalu kaki dah. Ni painah benar. Hak berenang gini bagi dia, berenang gini. Bagi ni? Hak berenang gini. Buat tak tahu. Hak gini bebas tau. Hak gini, khepung. Khepung tu punggung naik, khepung. Khepung belakang. Faham? Dia panggil dia? Berenang gaya dia? Pergi juga. Kurok dada. Ingat ke tak pergi nampak barak muka dia. Biarlah. Bukan pergi sama tak. Ni gitu. Dia timbul dalam air ni. Kepung dah suka apa budak-budak. Penuh ni rezek penuh kalau renang. Kita lalu dah ladang main tu buruk kat ladang tu pusing nampak Allah penuh kat dalam. Motosikal penuh. Kat main bola tak orang tengok. Final je. Masa tu tak ada orang tengok bola. Main ni sekolah. Ada kambing rekor kat gol Lek Nur. Lek ni budak main biskar tu. Tak ada orang tengok. Gimnastik Allah budak-budak puan. Gimnastik berat. Tadi dosa dah. Berasa dah situ ni gimnastik pula. Ramai mana tengok kena. Muda-muda 15 tahun pakai sebing-sebing belaka. Bukan pakai kana. Lepak katau. Pakai sebing belakang puing. Sini tali aluh, tali sebelah. Macam-macam pesen. Tak ada pakai baju lengan banyak ada. Sebelum lagu bunyi tu dia niaga aluh tak bola. Jadi punggung tu tinggi ke naik gitu. Masa tu orang wik dah. Wah macam beruk lagu. Dah wek pakai seluar dalam saja duduk atas bola gitu. Ada hak masa start tu kaki tak kata kaki tak menetung gitu. Bubur gelang watang gini. Molek je ni. Dah yang anjur tu boleh rasa tak? Boleh rasa kan? Kena laknat habis. Wajib bertabat sekarang kok mana ni kok. Lambung bola musim kakang soyok. Kakang soyok musim. Boleh mata. Kalau soyok luar 10 mata. Soyok awal-awal madu sikit 6 mata. Aking tu boleh. Kan dia boleh kan? Lepas bola musim boleh mati punggung tahu orang 6 kali. Lepas tu ingat sambung boleh. Sambung dengan kopek. Kenapa? Molek ke tak? Budak-budak riuh gagal. Tiap-tiap hari. Pukul 10 buka stadium. Konah ada dah hari. Oh lu puan. Nak tengok. Tak. Ada masalah.
Dan lagu mana jadi? Man mala'a ainahu min haram, mala'a Allahu ainahu min jamri jahannam. Barang siapa yang menggunakan matanya pergi melihat benda yang diharamkan oleh Allah, dua belah mata tengok lagu tu, Allah pasti akan meletakkan sepenuh bara api neraka di dalam kedua matanya itu. Nah, mutih dia ngabak nyamuk malam ni. Tak? Itu tujuan belajar tasawuf. Didengar atek. Nah, jadi berasa takut. Sikit takut lebih baik pada tak takut langsung. Sederhana takut baik pada sikit takut. Gitulah. Jadi dengan anggota tadilah ada maksiat dengan sebab tangan. Dia masuk neraka dengan sebab tangan. Nah, dia ni masuk neraka dengan sebab kemaluan, zina. Ni masuk neraka dengan sebab telinga, bagi dengar benda orang ngopak apa semua. Ni dengan sebab lidah, bagi fitnah, bagi carut. Nah.